Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Masih lagi bersama dengan kita dalam Assalamualaikum pagi ini. Assalam Biz kembali lagi dalam bersama dengan Yayasan Mihrab pagi ini. Dan topik yang kita bawakan berkenaan dengan andai ini Ramadan terakhirku. Kalau boleh kita tanya sikit diri kita pagi ini. Tepuk dada, tanya iman kita. Di manakah fokus kita? Di manakah hati dan jiwa kita terarah pada ketika ini? Allahu Akbar. Mudah-mudahan masih lagi konsisten, disiplin dengan ibadah kita. Dan kita menghebatkan lagi, merancakkan lagi. InsyaAllah mudah-mudahan sampailah ke garisan penamat pada hari ke-30 Ramadan nanti. InsyaAllah mudah-mudahan. Baiklah, kita nak bersama dengan Duta Yayasan Mihrab yang kita bawakan pagi ini. Tentunya dihormati Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sepantas kilat masa berlalu, 22 hari sudah Ramadan, Masya Allah. Ya. Tinggal lagi beberapa hari saja yang berbaki ni, Ustaz. Betul. Jadi kita nak menghebatkan lagi amalan kita. Kita nak fokus ekstra sikit ya untuk malam-malam yang terakhir ini, subhanallah. Dan juga apa lagi yang perlu kita lakukan, apakah amalan yang terbaik supaya kita tak merasa menyesal meninggalkan Ramadan begitu sahaja. Jazakumullahu khairan katsira. Sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi dan dicintai Allah Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitu pantas masa berlalu, Ramadan sudah hendak tiba untuk melabuhkan tirainya. Kita dah berada di fasa-fasa yang terakhir. Kita nak masuk minggu yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kebiasaan suasana hati orang-orang yang soleh, orang-orang yang mentakzimkan perkara-perkara yang mulia di sisi Allah SWT, dia sudah merasa sedih. Dan kita ingin mengikuti jejak langkah suasana hati orang-orang soleh, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Apabila mereka nak tiba bulan Ramadan, hati mereka melonjak gembira, girang kerana tibanya Ramadan. Dan apabila hendak tiba pula waktu hendak selesai dan juga tamat Ramadan, hati mereka mula sedih, hati mereka mula hiba kerana bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya Allah SWT sembunyikan pelbagai keberkatan, Allah Ta'ala curahkan kerahmatan, Allah Ta'ala bukakan pintu seluas-luasnya keampunan Allah dan maghfirahnya. Allah ingin kabulkan hajat-hajat di dalam bulan Ramadan dan pelbagai lagi perkara-perkara yang berlipat kali ganda yang Allah Ta'ala ingin kurniakan, yang Allah ingin agunegahkan, Allah ingin berikan kepada umat Nabi SAW secara istimewa. Dan sudah tentu malam yang kita ingin teruskan mengejar dan juga berlumba-lumba untuk memburunya adalah malam Lailatul Qadar. Yang Allah Ta'ala khususkan malam Lailatul Qadar ini hanya untuk umat Rasulullah SAW, supaya setiap malam kita hidupkan dengan pendekatan diri kita kepada Allah SWT dalam kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hargai, Allah Ta'ala memerhati dan Allah Ta'ala melihat dengan penuh pandangan yang khusus, dengan nazarah ilahiyah yang istimewa pada setiap perlumbaan dan begitu bekerja-kerjanya umat Nabi SAW untuk meraih sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam pada 1/3 akhir malam dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, waktu yang paling hampir antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada 1/3 akhir malam. Dalam hadis yang lain pula dengan versi yang berbeza, Rasulullah SAW bersabda, keadaan yang paling hampir antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia ketika berada dalam keadaan sujud. Baik, kita gabungkan dua-dua hadis tersebut. Dua-dua hadis ini hadis yang baik sanadnya. Maksudnya seorang yang bersujud, seorang yang menghidupkan malamnya rakaat demi rakaat di dalam tahajudnya, dalam qiyamul lailnya, dalam solat sunat tasbihnya, solat sunat hajatnya, solat sunat witirnya, solat sunat yang lain. Di dalamnya ada sujud. Sujud itu mendekatkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasjud waqtarib. Dia mendapat pendekatan diri dengan sujud. Sudahlah sujud itu kehampiran antara dia dengan Allah. Kemudian 1/3 akhir malam yang Allah SWT turunkan malaikat begitu banyak sekali. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, lebih berganda lagi berbanding bulan yang lain. Dan pada malam Lailatul Qadar, Allah gandakan lagi turunnya malaikat untuk bawa rahmat, untuk bawa keberkatan kepada umat Nabi SAW, untuk aminkan doa-doa umat Nabi SAW yang menghidupkan malam-malamnya. Bayangkan dia gabungkan 1/3 akhir malam mendapat kedekatan dan sujud mendapat kedekatan kepada Allah SWT. Dan antara bentuk kedekatan kepada Allah Ta'ala,
dalam hadis bagi tahu bahawa Rasulullah adalah seorang yang sangat pemurah dan dermawan, tetapi apabila tiba bulan Ramadan, Rasulullah gandakan lagi kedermawanannya dan kepemurahannya dan sedekahnya serta infaknya. Dan di sinilah saya ingin kongsikan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah SWT suatu peluang untuk bersama dengan kami Yayasan Mihrab yang komited untuk membantu banyak masjid-masjid dan surau-surau Ma'at Tahfiz dan juga menyantuni asnaf fakir miskin melalui sumbangan dana yang tuan-tuan salurkan kepada kami Yayasan Mihrab. Kami komited untuk menyalurkan manfaat tersebut kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, maka beruntunglah kita ya Ustaz menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan-insan terpilih ni, maka jangan sia-siakan. Insya-Allah kita teruskan lagi legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Ustaz, berbalik kepada topik kita andai ini Ramadan kita yang terakhir, kita tak nak terlepas peluang dan juga yang paling penting sekali kita nak tahu juga perkembangan tentang Yayasan Mihrab yang telah pun sama-sama membaik pulih Masjid Wan Cik Arifin yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang baru-baru ini. Jadi apa ceritanya? Mungkin ada juga masjid-masjid warisan yang lain yang bakal dibantu juga oleh Yayasan Mihrab. Silakan Ustaz. Ini ada satu kesempatan peluang kita dalam Ramadan kali ini dan kita tak tahu kita akan sampai ataupun tidak Ramadan yang akan datang. Boleh jadi ini adalah Ramadan yang kita yang terakhir. Jadi kita ingin merebut sebanyak-banyaknya peluang yang Allah Taala bukakan kepada kita untuk kita berinfak, untuk kita bersedekah, untuk kita bertakarub kepada Allah SWT. Baginda SAW bersabda, "Badiru bil a'mal." Adalah kamu bersegera untuk melakukan amal sebelum ujian-ujian dan dugaan besar datang melanda kamu. Dan di sini saya ingin kongsikan tentang Masjid Wan Cik Arifin. Alhamdulillah pada ketika ini banyak masjid-masjid baru yang dibina, tetapi kita jangan lupakan masjid yang begitu lama yang menjadi warisan bukti pengorbanan orang-orang yang terdahulu menyebarkan Islam di tanah air kita, iaitu salah satunya Masjid Wan Cik Arifin yang terletak di Pulau Pinang yang berusia telah lebih daripada 100 tahun. Yang menjadi bukti pengorbanan orang terdahulu meninggalkan legasi untuk kita generasi yang akan datang mendapat manfaatnya. Akan tetapi masjid ini sudah pun uzur, tiang-tiang yang menyokong bumbung sudah pun dimakan anak-anak, dah menjadi lemah dan membahayakan keselamatan jemaah yang datang, dan juga tiang-tiang struktur bumbung atap perlu ditukarkan kesemua dan ia memerlukan dana yang besar oleh ahli jawatan kuasa masjid. Mereka memerlukan bantuan dana daripada anda dan ini adalah bulan Ramadan. Ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk kita bantu rumah Allah. Bayangkan rumah kita lebih-lebih nak raya ni, macam-macam maintenance, macam-macam kita nak cat dan baiki. Ini kan lagi rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjid Wan Cik Arifin akan diperbaiki dan diselenggarakan untuk dibaik pulih rumah Allah Ta'ala ini, sistem pendakwaannya dan banyak fasiliti-fasiliti yang perlu diubah. Bayangkan 100 tahun umur kita, rumah kita baru 10 tahun macam-macam benda nak kena buat. Ini kan lagi yang lebih daripada 100 tahun. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil bahagian dalam pembinaan masjid, nescaya Allah Ta'ala bina mahligainya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita ingin aset dan properti kita Allah Ta'ala pasakkan di dalam syurga dan kitalah tuan empunya kepada mahligai tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT tidak pisahkan antara tuan empunya mahligai dan mahligai yang Allah telah letakkan aset dan propertinya dalam syurga ilahi. Mudah-mudahan setiap infak dan juga sedekah kita diganjari oleh Allah Ta'ala keberkatan dan dijauhkan kita daripada musibah dan penyakit. Dan kepada anda yang ingin menyalurkan bersama dengan kami Yayasan Mihrab untuk membantu masjid ini dan masjid-masjid yang lain, surau dan juga Ma'at Tahfiz yang lain, anda boleh lihat di kaca TV anda boleh screenshot ataupun ambil gambar, ataupun anda boleh scan QR yang tertera di situ untuk menetapkan secara konsisten, secara bulanan sedekah yang anda disalurkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita, pandang dengan rahmat dan kasih sayangnya perlombaan kita dalam meraih redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, segala maklumat tertera di kaca TV anda ketika ini, boleh screenshot, ambil gambar dan juga sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Kita mengingati pesan berpesan kepada sahabat-sahabat kita dalam pada fasa-fasa terakhir ini, banyakkan sedekah dan infak terutamanya buat Yayasan Mihrab untuk sama-sama terus membaik pulih masjid-masjid warisan yang ada di Malaysia ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan. Jutaan terima kasih kepada Duta Yayasan Mihrab yang dihormati Ustaz Iqbal Zain. Ustaz, terima kasih atas segala nasihat dan pesanan Ustaz pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita praktikkan segala ilmu yang Ustaz sampaikan tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih atas segalanya dan insyaAllah kembali lagi selepas ini bersama dengan sahabat saya Dewi. InsyaAllah akan menyusul dalam Assalamualaikum.